Okay gang, kita nak buka fork ni. Aku buat macam ni. Sebab special tu aku lupa bawa. Ada kat mana lah, tak jumpa. Okay. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kita pakai pik kan. Pakai ni boleh tak? Pakai ni pun boleh tak? Tapi aku prefer pakai ni. Aku dah beli kan. Tak try lah, bukan prefer pun. Aku buat macam ni. Layar ni, layar kapit, Allen key. Aku tengok video Indon buat. Try jadi tak? Sebenarnya ada orang lagi best. Wah. Semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Lancar pula. Seli. Jatuh pula, dia terbuka balik. Kita ketatkan balik. Lagi sikit. Terbang ni. Tak, dia keluar. Cun. Tak. Nya OIC dekat bawah. Ni. Minyak fork ni bau busuk sikit. Dah. Kita buka satu dulu. Kita buka satu lagi. Sebenarnya aku suggest lah. Beli lah special tu. Special tu dalam 20 lebih je. Senang gila buat kerja. Sebab dia pakai macam apik G macam tu. Pula spring. Dia pakai thread. Serius. Memang serius, memang senang. Aku ni lepas ni aku nak beli kat special tu. Memang susahkan aku nak kerja. Buang spring. Buang minyak. Tak macam ni. Bagi dia drain dulu minyak. Okay. Gang. Dah boleh buka dua. Aku dah drain minyak. Sekarang kita nak buka ni pakai special tool. Ni special tool aku buat. Special tool dia. Aku pakai yang ni dia. Saiz. Tak silap aku saiz 10 ni. Ni saiz 12 aku. Ni saiz 10 tu. Try 10 ya. Dah ngam. Saiz 10. Ni saiz 8. Okay. Cun. Settle. Ni ada washer copper. Hati-hati jangan hilang. Ni bila kita cabut ni. Dia jatuh. Okay. Ni kita boleh basuh. Ini valve dia. Ada spring. Spring ni boleh upgrade Sini ada valve dia. Ni valve dia. Ni hati-hati Kalau nak buka, pasang ikut. Pasang balik. Ni kesan dia. Lama. Ni dah minyak fork dah terbakar ni. Dia cuci je ni. Yang ni yang menyebabkan dia keras sikit. Ni tak. Kadang-kadang benda ni boleh ganti. Ni boleh ganti original dia jual. Yang brand aftermarket tu dependek. Kau boleh ada jual aftermarket yang panjang yang original tapi tak kuat. Aku prefer beli KYB punya original. Batang sub ni selalunya kalau kau accident yang ni yang bengkok. Yang ni sebab ni bukan kas iron. Yang ni kas. Ni kas aluminium. Barang kas ni kalau kau accident dia tak bengkok, dia patah terus. Kalau tak patah maknanya barang tu okey lagi. Ni dust cover. Ni seal, fork seal. Selalu ni yang bocor. Tapi kalau tak bocor tak tukar. Kalau bocor tukar. Selalunya benda ni ada ni. Ni selalu karat. Kau hati-hati sikit bersih dalam. Udah basuh. Basuh semua. Kita lap-lap. Dia hilang kotor. Lap ni bagian-bagian ni. Selalunya pasir bagian ni bagian ni. Pasir. Kita lap. Throttle body. Kita sembur dalam ni. Batang ni. Kita lap. Mari cuci. Dalam. Aku sembur di dalam. Okay, geng kita pasang. Mula kita ambil ni dulu.
Kita dah bersih ni. Cuci. Cuci dalam, dah suci. Kita lap. Tak ada debu. Masuk yang ni. Masuk special tool. Cilap. Masuk dalam ni. Dah tua pun bodoh. Tolak special tool. Pak dia keluar ni. Keluar macam ni. Baru bukan masuk. Kau boleh ikat pakai, jangan lupa wasi copper. Masuk. Okay kan, kita ketat. Okay, ketat. Pasang seal. Minyak dulu. Ni dah seal. Dah seal tak boleh minyak. Ni ketuk sini je. Tekan-tekan je. Tak mau bagi masuk debu. Kalau debu masuk sini, dia akan karat. Kita masukkan spring yang ni, yang ada dua portion kan, kita tengok yang ketat ni, yang rapat ni duduk bawah, yang ni duduk atas. So ni nampak macam tu je. Kembali masuk, kita tekan. Kita start minyak dulu. Minyak aku akan explain. Okay, minyak ni Ford NVX dia pakai 90 ml. Kalau LC dia pakai 65 hingga 70. Ni aku nak pakai 90 95 lah. Aku nak check balik. Aku rasa 90 ataupun 80 macam ni. Aku kena check balik. Okay guys. Perbetulan bukan 90 tapi 55 je. Tak penting. Kita kena bleeding. Kat naik atas. 2-3 kali. Yang kamu keluar minyak akan keluar sikit lah. Kau kena tahan sikit dengan tangan. Bleeding. Kita nak bagi angin daripada dalam ni, kita cuci kan, kita buka kan. Sebab tu kalau kau beli fork brand-brand murah, dia cepat bocor sebab dia tak bleeding dulu. Okay, kita pasang fork. Pasang break dulu. Masuk lagi. Sensor ABS ni pastikan tak ada besi. Kalau ada besi, buang. Aku kat air.